Assalamualaikum Major People, welcome back to YouTube channel Idaman Duo from Kuala Lumpur. Alright guys, so aku come back balik dengan video baru hari ni. And video kali ni aku nak buat video masak-masak. Tapi sebelum pada kita start konten kita hari ni, aku dah minta maaf dulu kat korang sebab dekat 2 minggu lebih aku tak post konten. And terima kasih juga pada mana-mana yang dah mendoakan kesihatan aku. Adalah beberapa orang aku dah bagi tahu yang aku tak sihat untuk post konten. And terus mendoakan kesihatan sebab bila kita sihat ni insya-Allah lebih banyak konten lah kita boleh hasilkan, okey. Semua yang baik tu datang daripada Allah. Yang kurang baik tu mungkin datang daripada kesilapan dia sendiri kan. Alright, so tanpa kita melengahkan masa, jom kita terus ke kereta sebab Aida Nurin dah tunggu kita dalam kereta, okay? So, let's go, jump to the content. Alright guys, so nak pergi mana hari ni abang? Kita nak pergi cari barang untuk masak-masak. Masak-masak. Sebab kita nak panggil orang untuk datang rumah untuk makan-makan. Tapi tak adalah besar-besar, secara kecil-kecilan sahaja. InsyaAllah. Doakanlah moga dimudahkan urusan esok. So sekarang ni kita orang nak pergi beli barang dulu. And lepas kita orang pergi beli barang, kita orang akan kemas-kemas rumah. And then prepare lah untuk esok. Okay? Stay tune. Kita orang akan bawa korang pergi beli barang juga esok. Sekejap lagi. Esok apa benda ni? Saya tak sangat esok ni. Okay. So, kita jumpa sekejap lagi. Alright guys, so sekarang kita dekat Suang Ling. And benda pertama yang aku nak cari adalah pinggan-pinggan, cawan-cawan, susu garpu, dengan tisu, okay? So, korang boleh stay tune sebab Aida akan pergi cari barang-barang barang-barang basah kan, makanan tu semua. So, aku akan cari benda-benda yang pakai buang lah, right? So, kita jumpa sekejap lagi. So, kita pakai barang pakai buang je guys. Mudah. 20 cukup. 60. Cukup lagi. Cukup lagi. Ambil satu. Kita buat beli lagi. Kita ambil satu So, cukup. Alright guys, so kita dah dapat beberapa barang. Contohnya kita dah dapat susu garpu. Lepas tu kita ambil juga sepit. And juga kita dah dapat kita punya pinggan. Kita ambil 100 pieces. And lepas tu kita ambil juga tisu. And juga kita punya ni lah, cawan 100 pieces juga. Okay. So Aida Nurin tadi dia tolong aku cari susu garpu tu semua. So jom kita pergi cari barang bakar pula. Okay, let's go. Alright guys, so sekarang ni kita dah settle semua barang-barang basah. Nak mencari air pula. Aida Nurin dia dah pening pala. Nak cari air apa ni Jarang ada cordial kat rumah. Jarang beli cordial. Bagi sangkit je ke yang? Sangkit tu leceh juga kan. Tapi okey je. Okey je? FNN tu tak nampak je tadi. Ada tu kat sini. Kalau tak ada kita pergi tempat lain lah. Tempat lain? Apa? Dia cari yang sirap FNN tak? Jom. Kan? Jom lah. So, let's go. Okay. Alright guys, so kita orang dah settle pergi beli barang apa semua. And yalah, kita menuju balik ke rumah. And ada pergi barang tinggal tak? Ada tak barang-barang apa-apa yang kita lupa? Ada kot. Ada? Pergi DIY sekejap. Nak kena pergi DIY kejap? Okay, boleh? Nasi kunci kereta. Kereta? Okay. Come let me put inside. Okay guys, so kena beli barang dekat apa kata, dekat DIY sekejap. So
So lepas tu kita dah settle, kita nak siap-siap untuk keluar rumah pula. Okay, so kita jumpa dekat rumah nanti lah. Kita orang akan kongsi resipi ke? Resipi? Tak ada. Alah. Kita akan main masak-masak je kat rumah nanti. Okay, so kita jumpa di rumah. Let's go. The next day. Okay, so benda pertama kita nak rebus spaghetti lah. So kita letak air secukupnya mengikut kuantiti spaghetti tu. Dan letak minyak sikit dalam air tu untuk elakkan dia melekat lah. Okay, so sebenarnya kita nak kena letak garam jugalah sedikit, tapi dalam ni kita orang letak selepas. Dan bila kata dah mendidih tu, bolehlah start untuk letak kita punya spaghetti. Macam dalam video ni kita orang akan tunjuk yang 2 bungkus je yang kita orang masak. Alright, and make sure dia rendam betul-betul, dia masuk dan tenggelam betul-betul supaya dia kembang dengan sekata lah kan. So tutup and naikkan sikit suhu supaya dia punya proses masak tu lebih cepat. Okay, so kita boleh nampak air tu dah mendidih dan menggelegak. So kita nak buka lah periuk tu, nak tengok keadaan spaghetti tu. Tapi dalam masa sama kita kacau-kacau untuk bagi dia berselerak sikit lah, so that dia tak melekat each other dan sebati untuk direbus. So kita nampak tu baru nak letak garam. Okay, lepas itu kita kacau balik untuk bagi sekata. Nak tengok keadaan spaghetti tu biar masak dengan baik dan kembang dengan baik lah. So dia tak keras. Okay, so nampak tu dia dah berderai, tak nampak tegak tu kan. So maksudnya dia dah selesai masak lah. So kita boleh ready untuk toast. A few moments later. Alright guys, so seterusnya kita ada ayam untuk kita letak dalam spaghetti tu nanti. Kita ada juga sausage. Lepas tu kita ada serai yang dah ditumbuk-tumbuk. Lepas tu kita ada daun limau. Alright, so yang ni bagi lagi sedap bau dia. Lepas tu kita ada tomato cherry. Dan yang paling penting adalah paste tom yum. Okay, dan jangan lupa bawang putih. Ni aku ambil yang express punya. Bawang merah pun ambil yang express punya sebab jarang masak kan. Dan jangan lupa juga untuk sediakan susu cair. Alright, so untuk menumis kita kena letak minyak kan. So tuang minyak ikutlah ala kadar. Lepas tu tuang bawang putih, bawang merah. Okay, so kita tuangkan beberapa sudu bawang putih, bawang merah mengikut kesesuaian bahan yang kita nak masak tu lah. So macam kat sini letak beberapa sudu lah, 4 sudu kot tak silap. Tengok dah tak ingat kan. So macam masak dia campak-campak je guys. Lepas letak bawang putih, bawang merah pula. So tapi kalau macam misalnya tak ada yang express ni, korang boleh je potong-potong ataupun iris lah bahan-bahan bawang putih dengan bawang merah tu. Macam Aida kat sini kita orang pakai express je, lebih mudah lah. So kita tumis bawang putih bawang merah ni sampai naik bau. So bila dah naik bau, tengok tu kacau lagi sampai, tapi jangan bagi hangit lah. So bila dah settle semua tu, masukkan ayam. Tengok Luqman letak ayam tu, alai. Kalau Aida tu ambil segenggam letak je lah terus dalam tu. Kat dalam tu nanti barulah kita gaul-gaulkan benda tu. Dia boleh letak sana sikit, sana sini sikit. Ni dah kena tegur Aida ni, barulah dia letak semua tu kat dalam satu kuali. Tengok tu. Alahai, lemah gemalai lah. Tengok tu tak habis lagi. Padahal sikit je tu ayamnya. Okay, lepas tu gaul sampai ayam tu masak. Lepas tu dah tengok dah masak sikit tu, kita masukkan pula sausage. So korang pastikanlah masak ni betul-betul lah sampai betul-betul masak, barulah masukkan bahan lain lagi satu. Okay, masukkan sausage. Laju pula lah Luqman masukkan benda ni.
Tengok tu. Okay. Alright, so kita kacau lagi sampai benda tu masak dengan sebaiknya. So kita biarkan dululah sementara nak bagi betul-betul masak tu. Okay, lepas tu kita letak bahan utama kita lah, iaitu paste tom yum. Paste tom yum ni tak kisahlah korang letak lah apa-apa jenama pun, ada abi ke. Syaidan ni ada memilih yang inilah sebab ini je yang dah nampak kat kedai, and kita letak je apa-apa brand pun tak kisah. So kat sini ada Lokman letak 3 sudu lebih kurang macam tu lah. So kita kacau lagi, bagi dia sebati. Lepas tu kacau bagi dia mesra. Orang kata mesra, kena dekat semua tempat lah. And then bila dah kacau, bagi rata tu semua. Okay, lepas tu kita standby bahan seterusnya, iaitu serai. Serai ni kita orang titik. Orang kata titik, tapi sebab rumah Aida dia tak ada lesung, so Aida kerat lah benda tu biar keluar bau dia. Dan jangan lupa juga daun limau purut. So kacau-kacau lah benda ni. Dalam tom yum pun adalah salah satu penaik bau lah, iaitu limau purut dengan serai. Wajib ke sayang? Wajib lah. Kalau misalnya nak sedap memang wajib lah, sebab dia ada naik bau. Okay guys, so bila dah naik bau, dah kacau-kacau semua tu, korang prepare lah pula bahan seterusnya, iaitu itu yang bahan yang paling penting untuk bagi dia lemak-lemak manis lah. Lemak-lemak manis ni korang letak lah susu cair. And then ada baca juga ada beberapa option lah. Korang boleh letak cooking cream ataupun whipping cream, bergantung pada masing-masing, bergantung pada bahan kat rumah masing-masing. So kalau ada yang tu boleh je pakai, tak ada masalah pun, sebab benda ni dia tak mengubah rasa. Mungkin merubah rasa tapi bergantung pada orang lah. Okay, so tiada masalah. Okay, so seterusnya lepas dah masak tu, lepas dah masukkan semua tu, korang boleh letaklah perasa. Macam Aida kat sini ada biasa pakai mushroom lah, mushroom love earth. Itu adalah penambah. Orang kata nak letak stok ayam, tak ada stok ayam, so memang Aida bertukar kepada mushroom lah. So tak pakai Ajinomoto lah, so kita pakai mushroom. And korang juga boleh letak garam secukup rasa. Okay, lepas dah rasa, sebenarnya dekat dalam video ni Aida tertinggal satu video lupa nak record, iaitu lepas dah settle ni korang dah boleh masukkan spaghetti tau. Lepas tu korang gaul je bagi rata lah spaghetti tu sampai masak secukupnya. Okay, so korang tengoklah sampai habis, sebab Aida memang lupa sangat-sangat nak record yang masukkan spaghetti tu. Oh ya, satu lagi ada lupa juga, nanti akan letak air pasta yang kita dah rebus paste spaghetti tu. Paste spaghetti pula. Spaghetti punya air rebusan. Okay, so lepas dah letak tu, nanti korang kacau-kacau lah. Tu nampak tu, tak banyak, letak sikit pun jadi dah. Dan Allahu Akbar, sebaik sempat tangkap senduk tu. Okay, tak dalam 2 ke 3 sudu macam tu je, so tak perlu banyak lah. Alright, yang last ni abang tahu. Lepas tu kita kacau-kacau, and then kita masukkan kita punya spaghetti tadi. Jangan lupa rasa tau, takut terlebih masin ke, terlebih masam ke. Okay, and macam korang boleh tengok sekarang ni, inilah antara juadah yang jiran-jiran kongsikan bersama-sama untuk majlis kali ini. Dan macam biasalah, bila kata ada makan-makan ni, kena bagi ucapan sikit lah. To be honest, aku buat makan-makan ni tak adalah untuk meraihkan apa-apa, sekadar untuk berkongsi rezeki. Tapi dalam masa yang sama, jiran-jiran pun datang bawa potluck apa semua, bawa buah, bawa kek, bawa nasi lemak, untuk kongsi rezeki sesama kami. Alright, so majlis takkan lengkap tanpa baca doa lah. Alright, so kita baca doa dan mendoakan kesejahteraan untuk semua kita punya jiran-jiran. Okay, InsyaAllah.
And the best part is coming. Semua dijemput makan lah. Alright. And kepada mana-mana yang belum makan lagi, korang boleh ambil nasi and join kita orang makan sekali. Sambil-sambil korang layan time lapse sekejap lagi. Okay, let's go. Belajar arti cinta, tawa dan duka ditempuhi, sabar jadi teman setia. 5 tahun berlalu, kini keluarga kecil kita. Setiap detik, setiap langkah, kasih makin terasa. Kau cahaya di hatiku, ku sandarkan impian, setiap rintangan ditempuhi. Alright guys, it's a wrap. Okay, Alhamdulillah majlis makan-makan kita orang pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada semua kami punya tetamu yang sudi luangkan masa dan sudi hadir kan. Sudi hadir untuk memeriahkan majlis makan-makan yang biasa-biasa, yang simple-simple yang kita buat ni. And terima kasih juga mana-mana yang dah bawa makanan untuk kongsi rezeki juga dengan kita orang. Okey. Rezeki selalu. InsyaAllah kalau kata ada yang nak lagi konten macam ni, insyaAllah kita akan buat lagi. Tapi mungkin raya lah kot. Raya tapi tak tahulah berapa banyak crowd lagi kita boleh bawa. And kami nak cakap minta maaf juga pada mana-mana pihak yang ada kami tersinggung hati dan perasaan. Harap dapat dimaafkan. Maaf kalau ada kekurangan dalam sepanjang majlis tadi berlangsung. Okay, ada makanan kurang sedap ke apa ke, kami minta maaf sangat-sangat. Okay, air kurang manis ke, terlebih manis ke. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi di next content. Idaman sign out. Gila sikit, Sayang banyak. sayang banyak. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.